Assalamualaikum. Geng, alhamdulillah geng, pagi ni masih ada rezeki aku untuk turun mencari ikan haruan. Dan juga ada rezeki aku geng, alhamdulillah ada rezeki strike. So sekarang ni wah, dah letup geng. Aku nak sambung casting. Kat situ dia letup geng, saiz tu geng. Okey geng, alhamdulillah. Sekarang ni aku ada kat spot ni geng. Spot ni tak jauh pun dari rumah aku. Jadi alhamdulillah setakat ni geng, aku dah strike 2 ekor. Dari tadi aku casting daripada awal sana yang kau tengok. Nanti kau tengok aku ada strike kat sana, strike dan sini dan juga sini. Parit ni tak lalang geng, parit ni cetek je. Tapi alhamdulillah geng, ada rezeki je geng. So dapat juga aku tapau 2 ekor setakat ni. Tapi tadi dia letup kat situ. Aku macam nak balik dah geng, tapi dia letup kat situ, dia panggil. Aku nak try cast. Kalau ada rezeki aku, adalah strike lagi. Kalau tak ada, cukuplah aku dengan 2 ekor ni je. Jadi geng, kepada yang menonton, terima kasih aku ucapkan. Yang belum subscribe, mohon kasih subscribe. Stay tune geng. Nak tengok ada lagi tak ada strike? Jom sembang. Bismillah. Mantap geng. Alhamdulillah. Jenuh aku ujuk. Jangan lucut lagi macam yang mula-mula tadi sudah. Alhamdulillah. Hehe, saya elok ah. Alhamdulillah rezeki. Rezeki geng, rezeki alhamdulillah. Ni silau mataku. Alhamdulillah geng. Sabar. Okey, mantap. Haruan sahabat benam. Saiz not bad geng. Alhamdulillah ada saiz baik ni. Ni tapau geng. Mantap. Alright geng, alhamdulillah. First aku dapat ikan kat depan sana tu. Lucut. So second, alhamdulillah landed. Saiz gua. Mantap lah. Jenuh memujuk ni geng. Akhirnya ada juga rezekinya. Alhamdulillah, syukur. Dengan soft rock Caterpillar handmade FG Craft 2 ni geng. Padu. Harap ada lagi. Mari haruan mari. InsyaAllah ni ada lagi ni. Allah. Alright geng, aku nak meniti dekat batang kelapa ni. Jangan patah sudah batang kelapa ni. Aku nak pergi tempat lain. Okey, nampak gaya. Alhamdulillah. Alright geng, aku nak pergi sana. Aku nak menyusul tepi parit ni. Aku nak pergi ke sana tu. Aku nak main sebelah sini. Panas terik. Tentung nanti. Alah, hitam. Aku try belah sini. Okay geng,
sikit duduk sini. Kalau duduk situ tadi mahal panasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kau ada rezeki lagi kan. Kau tepuk makan. Siapa tahu kan. Mari Arwan. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alhamdulillah geng. Strike geng, alhamdulillah. Hehe. Tak sia-sialah pakcik meniti atas jambatan kelapa. Mantap. Alhamdulillah. Saiz not bad geng. Saiz not bad. Hehe. Hitam elok arwahnya. Arwah kapit hijau. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Okey, ni slide yang kedua geng. Mantap. Dengan soft rock caterpillar. Soft rock ni geng, korang boleh dapatkan dekat Facebook. Dekat Shopee FG Craft Lure. Soft rock caterpillar. Kau tekan je link kat Shopee tu. Okey geng, mantap. Aku nak sambung lagi. Cari strike seterusnya. Padu. Alhamdulillah. Tak sia-sia geng, aku menapak daripada kayu pokok kelapa tu. Syukur rezeki. Rezeki 2 ekor. Sambung lagi. Cari lagi. Kau ada rezeki lagi. Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lama tak melayan Arwan ni kat spot kapit hijau macam ni. Hari ni ada rezekinya. Syukur. Geng, yang belum tahu, aku gunakan soft rock caterpillar handmade daripada FG Craft Lure. Kalau korang berkenan dengan soft rock ni, boleh tengok dekat Shopee. Allah, sangkut pula. Plastik cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Mana jatuh? Mari Arwan. Mari Arwan. Soft rock dah lalu. Mari. Alamak. Tak kena. Subhanallah, kecil kot. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kena bukan masalah geng. Tak kena bukan rezeki. Cari lagi. Tak kena. Nak macam mana kan? Pujuk lagi. Ada lagi ni, insyaAllah. Ada lagi. Kalau janjikan rezeki tu, sekejap lagi dia makan. Kalau tepus. Tak kena. Tak kena lagi. Bertuah. Sah anak-anak kecil. 2 kali dia makan geng. 2 kali.
Tak kena. Subhanallah. Aduh, banyak ikan ruas ni geng. Tak kena pula. Dekat bawah rumput tu depan aku. Hai, tak kena. Aku ingat kena. Aku sembak-sembak kosong. Tak kena, tak apa. Pujuk lagi geng, pujuk. InsyaAllah ada. Dekat bawah kapet ni. Bawah kapet ni dengan rumput-rumput tu kan. Memang kawasan dia lah. Kalau dia nak makan, dia sambal. Kalau dia tak nak makan, dia suka sambal juga. Tak kena. Oh, kena geng. Alhamdulillah. Mula-mula tak kena geng. Tapi ni kan lain ni. Ini kan lain ni geng. Aku tengok tadi daripada jauh ikan ni besar geng. Aku tengok dari jauh ikan ni nampak besar. Kenapa pula bila aku dah lain dia kan nampak kecil? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Strike ketiga. Ni pun masuk jut juga. Tak peduli aku. Okay geng. Alhamdulillah. Mantap. Oi, relax, sabar. Tadi aku nampak macam besar. Kenapa pula jadi kecil? Ayah sakit. Oh ya. Okay, alhamdulillah. Syukur rezeki. Inilah mantap namanya geng. Depan kaki. Alhamdulillah. Sambil duduk je. Mantap. Rezeki keempat geng. Alhamdulillah. Hari ni rezeki aku manis. Ada 4 ekor. Masuk jut. Mantap. Jangan lucut lagi. Sabarlah. Buat tenang lah. Sikit lagi nak lucut tu. Okay. Alhamdulillah. Oi. Tak tenang lah ikan ni. Okay. Alhamdulillah geng. Mantap. Hehe. 4 ekor. Rezeki. Siapa nak sangka. Walaupun spot cetek, adalah rezekinya. Okay, sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Meriah hari ni geng. Tak kena. Jatuh nak makan terus. Tak kena, kejar lah balik. Aduh, kacau betul. Tak mau kejar masalah tu. Dia nak jatuh depan hidung juga. Mana aku tahu kau kat mana. Lalu lucut. Pandai sangat. Bagi tali tak kena. Tahu aku sembak terus tadi. Makin rancak pula geng. Dia menyambah. Apa? Sambung lagi.
Alhamdulillah, lembu tu dah jealous tengok aku. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Arwan, mari. Oh, tak kena. Oh, ambil lagi. Dia ambil. Oh, dia ambil. Alhamdulillah. Kasar kan? Ni kasar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hihi, besar. Hihi, strike kelima geng. Alhamdulillah, syukur. Balik. Okey lah geng, aku nak balik lah geng. Mantap geng, ni strike kelima. Mantap. Saya selok walaupun agak kurus sikit. Besar geng. Ini kalau gemuk ni mau 600-700 gram ni. Okey, mantap. Strike hari ni dengan Soft Rock FG Craft Lure bertubi-tubi. Mantap geng. Okey, sahabat. Alhamdulillah, syukur. Syukur pada Allah semua. Rahmat dan rezeki yang telah dikurniakan pada aku hari ni geng. Syukur sangat-sangat walaupun panas. Jadi Alhamdulillah, aku dah dapat 5 ekor yang aku dah tapau. Mantap geng. Saya campur-campur, ada besar sikit, ada sedang, ada curut. So Alhamdulillah syukur. Nampak gayanya geng. Parit sebelah kanan aku ni geng, padu. Ikan banyak, ada 2-3 kali aku nampak sambaran haruan. Tapi dia tak nak ambil sebab ikan tu dia tak sambar kat umpan aku. Mungkin dia sambar anak ikan. Jadi geng, insyaAllah aku akan cuba lagi cari ikan haruan dekat parit ni next time. Hari ni aku strike 6 ekor. Satu aku pun baru dengar kat belakang letup lagi tu. Okey, satu aku auto release awal-awal tadi kat depan sana. Dan akhirnya aku strike betul-betul. So Alhamdulillah geng, memang itulah rezeki yang dijanjikan pada aku hari ni. Walaupun air tak dalam sangat geng, air agak cetek lebih kurang setengah jengkal macam ni je. Tapi bila dia ada kapek-kapek hijau ni, air yang macam ni dia agak kurang merancakkan. So aku harap kalau ada hujan lagi, dia akan naik sikit. Ikan lagi galak geng, lagi banyak ikan yang akan keluar sarang. So geng, pada yang menonton aku cakap ribuan terima kasih sekali lagi. Yang baru sampai, yang belum subscribe, aku mohon kasih subscribe. Terima kasih kerana support channel aku. Okay, kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Jom. Sing.